Kalau senario ni maksudnya bila dapat payment, adakah dibahagi sama rata? Itulah keunikan senario. Saya nak tahu ni. Betul, sikit. dibahagi sama rata. Dia bagi sama. Contohnya kalau payment tu okey kita 5 orang. Okey. Kata contohnya 5 orang berapa? 25,000. Okey. So dapatlah seorang 5,000. 1 sen pun kita takkan ambil. Sebab itu dia kecuali kalau kita dapat 25,000, yang lain tu cuma dapat 4,000 lebih, ada pihak ketiga yang memanggil kita. Okey, So ni dia mark up sikit. Bila dia mark up sikit tu rezeki dia lah. Yang penting senario punya bagian ada. Bang, kalau macam Dahsyatnya. dekat ada satu grup lawak dekat Alaska lah, dekat Alaska bukan Malaysia. Dekat Alaska kalau payment 50,000, dia seorang nak 40,000. Dia 40. Lagi 2 orang kau share lah 10,000. So, 5,000 tu share. Kau share. Aku komitmen sama. Tu dekat Alaska lah, saya dengar lah. Saya pernah dengar lah. Tapi pada saya tu tapi kalau pada saya tu tak elok lah. Tak elok lah. Sebab kita kena ingat apa tak. Yang pertama kita berkumpulan. Betul. Buat kerja Yang sama. kedua kita buat kerja sama. Ya. Yang ketiga penat pun sama. betul. Kalau boleh tu bahagi biarlah sama. Tapi Kau cakap bagus tadi lah. di Alaska tadi kumpulan bertiga orang. 3 orang. Aku pernah jumpa di Argentina kumpulan 2 orang. Sama juga. Dia masa tu dia dah berdua lah. Payment 50. Yang sana pergi 40, sini 10. Dia cerita yang awak cerita tak. Cerita yang awak cerita ni sama macam saya dengar. Apa? Ada 3 sahabat baik. Dia ni memang baik betul. Tapi ni dia kumpulan Tibet. Tibet pula. Argentina, Tibet. Dia memang ngam. Memang ngam. Tapi oleh kerana diorang ni kadang-kadang tak steady, dia tak share sama-sama. Maka dia tinggal T je. Bet tu tak ada. Bet tak ada nanti yang tinggal. Tapi tak apalah kita. Tapi macam mana pun kita doakan di antara kita sama-sama tu, mudah-mudahan Allah merahmati.